Okey, dalam tak buka kan, so aku buat review sikit lah. Setelah aku pakai motor ni dalam hampir 4 minggu lah. So aku nak cerita perkara yang aku tak berapa suka lah tentang motor ni. Bukanlah kata 100%, tapi kurang gemar. Okey, pertama. Okey, yang pertama. Okey, korang boleh tengok kat sini lah. So sepatutnya kalau aku lah, macam motor ZX aku, memang ada setengah-setengah motor memang dia tak sediakan magat. Sepatutnya untuk negara yang mempunyai taburan hujan yang tinggi kan, so dia nampak dia akan jadi macam ni lah. Bila dia tak ada magat khusus, aku cukup tak gemar sebab dia akan masuk dalam monoshock aku, dia akan masuk dekat aku punya swing arm. So nampak tak cantik, so nampak tak kemas. So sekurang-kurangnya kalau dia ada cover dekat belakang tu, apa kita panggil pula dah, magat tu. Okay, kalau ada magat kat belakang tu, sekurang-kurangnya dia akan kurangkan sikit lah untuk kotoran masuk ke area monoshock dan juga area rantai aku tu lah. Sepatutnya yang ni SYM kena ambil kira lah. Dia boleh je sebenarnya kalau dia nak buat cover rantai ni sama sekali dengan magat, tak ada masalah. Tapi aku tak tahu kenapa SYM tak buat macam tu. Okay, tu satu perkara. Okay, yang kedua, okay, seat dia, dia ada ruang kosong kat bahagian ni. So bila ni dia nampak tak kemas lah. Okay, siapa yang pernah pakai zone test, okay, dia akan tahulah. Kalau zone test nampak, kalau zone test ni dia akan melekat cun, dia akan melekat cun kat sini. Memang dia akan jahit ni, dia akan melekat cantik. So yang macam ni, so dia mudah terdedah untuk koyak ni. Dia mudah terdedah sebab dia bahagian kosong ni. So kalau mungkin ada benda-benda tajam kan, kalau kita tak sedar kunci ke apa kan, kalau secara tak sengaja kita undur sikit ke belakang ni, mungkin boleh terkoyak dia sebenarnya. So SYM kena ambil kira ni. Dia boleh tengok zone test punya kemasan cushion dia memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat solid kalau pegang. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga, okey, motor ni berat. Okey, berat dia dalam 213 kilo. Okey, jadi kalau contoh kita naik genting ke naik Cameron kan, kita nak berhenti dekat Curun Bukit, emergency kita nak berhenti. Okey, motor dia berat. So bila tak ada brake lock ni, handbrake lock ni, okey, dia akan bergerak ke belakang ataupun ke depan. Yang ni sepatutnya SYM, okey, dah siap-siap fikirkan benda ni, buat siap brake yang ada lock handbrake ni. Itu kelemahan dia yang aku nampak lah. Okey, ada lagi tak? Okay, itu aku punya pendapat lah. So mungkin setengah orang dia tak kisah. Ni apa yang aku rasa lah. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya brake ni boleh kita beli aftermarket punya barang, brand dan sebagainya kan, boleh tukar. Tapi sepatutnya benda ni SYM dah boleh fikir lah, sebab motor dia bukan ringan, motor dia berat. So perlu ada handbrake khas untuk tahan motor ni kalau kita berhenti dekat Cerun Bukit. Dia memang akan bergerak. Okey, satu lagi. Okey, kalau macam motor CB aku, dia ada trip A dengan trip B kan. So untuk motor SYM ADSTG ni, dia cuma ada satu trip dah. So setengah orang mungkin dia tak kisah benda ni. Macam aku kisah sebab contoh macam trip B tu, kita boleh tengok berapa perjalanan yang kita dah jalan semasa kita buat tunggangan touring lah. Macam aku memang aku nak tengok, okay, berapa kilometer yang aku dah jalan daripada point A ke point B dan seterusnya. So macam kalau untuk trip A ni, biasanya aku gunakan untuk nak tengok berapa jarak kilometer yang aku boleh pergi lagi lah. Itulah kelemahan dia. So dia tak ada trip B. Jadi ini pun SYM
kena ambil kira jugalah. Macam setengah orang dia dah pakai touring kan, dia dah biasa guna 2 trip tu. So keperluan untuk guna trip B, kalau untuk aku sangat diperlukan, untuk tengok berapa jarak perjalanan yang aku dah jalan. Jadi harap pihak SOM untuk V2 ke V3 ke, so tambahlah sikit benda ni kan. Kita tambah sikit, mungkin boleh pakai TFT meter, bukan lagi digital lah. Memang aku beli motor ni aku dah sedia maklum, cumanya aku tak perasan yang ni, aku tak perasan yang macam trip, aku tak perasan. So aku tak perasan ni. Okay, yang lain tu aku sedia maklum lah. Dia tak ada kamera dan sebagainya, tu kita tahulah. Alright, itu saja perkongsian daripada aku. So jika rasa video ni bermanfaat, so boleh share, like and subscribe. Okay, nice.